Kami rakyat Malaysia juga. Tinggi-tinggi. Takkanlah PKP lagi di rotan dah boleh jual di Vietnam, Datuk. Tinggi habis sayang sama kamu. Datang semata undi 4 hari 4 malam. Tapi tentang kesejahteraan orang yang berada di sekelilingnya. Dalam ini saya juga ingin menyeru, marilah kita jadikan program ini bukan sekadar kempen tetapi gerakan yang berterusan. Mulakan dengan langkah yang mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam perpaduan. Bersama saya, Safwan Zubir, di Pod Monolog di channel Sembang Rakyat. Kita bertemu lagi dalam satu sesi ringkas yang ingin saya kongsikan dengan semua pendengar-pendengar di Pod Monolog. Tak lama, sekejap je. Apakah tajuk bagi video kali ini adalah berkisar kepada tentang politik. Akan tetapi tajuk itu telah saya gembar-gemborkan dengan rahsia besar Nabi Muhammad dan juga Nabi Musa itu bukan miskin. Jadi siapa sebenarnya yang layak memimpin? Okey. Nak dikisahkanlah satu cerita tentang di sebuah negeri, iaitu negeri ini yang miskin bukan sebab tanahnya yang dirampas. Bukan sebab orang lain yang menjadi kaya. Bukan sebab juga sejarah silam yang menyekat rezeki mereka. Negeri ini miskin kerana satu perkara yang kita jarang berani untuk mengaku. Kerana apa? Kerana kita terlalu selesa menjadikan kemiskinan sebagai maruah dan juga kebodohan, sebagai tradisi bagi warisan. Dan malam ini aku nak rombak satu naratif yang selalu kita warisi tanpa kita tanya dan juga kita soal. Oleh itu aku nak ajak korang semua keluar dari mimpi pelik pada malam ini yang telah disulamkan dengan generasi, daripada generasi ke generasi, mimpi yang membuatkan rakyat percaya bahawa miskin itu suci, miskin itu identiti, miskin itu perjuangan. Kerana bila kemiskinan dijadikan ideologi, perjuangan itu sebenarnya sudah mati. Mari kita bersama-sama melayari cerita fantasi ini. Mari aku ceritakan sebuah kisah. Ada satu negeri miskin. Miskinnya dari segi poket, miskin daripada segi akal, miskin daripada segi visi, miskin dari segi kepimpinan. Bukan miskin sebab tiada peluang. Ada peluang. Tapi miskin sebab mereka gagal menguruskan peluang. Silap, jangan salah ni. Miskin sebab mereka gagal menguruskan peluang. Dia sudah ada peluang, tapi dia gagal untuk uruskan peluang. Dan setiap kali mereka bertanya, ataupun rakyat bertanya kepada mereka, si pemimpin, kenapa kita miskin? Kenapa negeri kita masih miskin? Bukankah jawapan yang sepatutnya keluar adalah dengan jawapan kerana pendidikan kita jatuh, kerana kepimpinan yang ada sebelum ini dan sekarang pun lemah, dan kerana sistem yang ada pada hari ini telah rosak, kerana budaya kerja yang tidak pernah berubah, kerana ekonomi yang bocor bagai pukat yang koyak. Itu adalah jawapan yang sepatutnya keluar. Tetapi ia tidak berlaku. Mereka tak sanggup mendengar akan kebenaran yang
disebutkan tadi. Maka negeri miskin ini mencipta satu naratif yang ajaib. Naratif yang boleh membuatkan rakyat lupa terhadap segala logik yang ada. Kita miskin sebab negeri kita dulu tergadai. Kalau kita dapat balik negeri itu, kita akan kaya semula. Dan rakyat miskin pun bersorak, "Iha, seakan mimpi sudah dekat. Seakan bila tanah lama telah kembali ke tangan mereka, duit itu seperti jatuh daripada langit. Kilang tumbuh sendiri daripada tanah dan kemiskinan raib dalam satu malam." Inilah fantasi politik paling klasik dalam dunia manusia. Mengalihkan kegagalan dalaman kepada musuh luar. Dan fantasi ini lama-lama ia menjadi satu agama baru bagi negeri itu. Tuan-tuan dan puan-puan, adik dan abang, kakak-kakak dah semua. Ingin saya katakan bahawa ini adalah satu strategi propaganda yang paling tua dalam sejarah manusia. Dalam psikologi politik, ia dipanggil political displacement strategy. Pindahkan kesalahan kepada entiti yang tidak boleh membalas. Gunakan nostalgia lama sebagai alat bagi memanipulasi. Jadikan marah sebagai modal politik. Naikkan sentimen, padamkan rasional. Bila pemimpin gagal, dia cipta musuh. Bila rakyat marah, dia sediakan sasaran. Dan negeri miskin itu pun percaya bahawa kemiskinan mereka adalah kesan daripada tanah, bukan kehilangan daripada akal. Mereka percaya kalau tanah mereka kembali, kita akan makmur. Ini seperti berkata, kalau aku beli kasut baru, aku terus jadi juara dalam larian pecut 100 meter dunia. Dan itu tidak masuk akal, tapi emosi selalu menang ke atas logik. Bolehkah kemiskinan mengajar kekayaan? Kalau orang miskin hanya boleh dibantu oleh orang miskin, bagaimana dengan Nabi Muhammad? Bagaimana dengan Nabi Musa? Inilah soalan yang kita cuba pecahkan pada hari ini. Kalau kita lihat kepada Nabi Musa alaihissalam, dia dibesarkan dalam istana Firaun. Dia makan makanan yang terbaik, yang diberikan berpakaian yang mewah. Dapat belajar ilmu yang tinggi pada zamannya dan hidup dalam protokol istana. Kalau kita lihat pada hari ini, sekiranya kamu itu berasal daripada sebuah istana, daripada kerabat-kerabat daripada istana, bagaimanakah kehidupan dan juga cara hidup kamu? Sudah tentu tersusun, terhidang dengan protokol-protokol yang elit. Bagaimana seorang bangsawan istana itu boleh memahami derita budak-budak hamba? Sebab derita tidak memerlukan kemiskinan untuk difahami. Derita memerlukan satu kesedaran. Sama juga dengan Nabi Muhammad SAW. Baginda merupakan seorang cucu bagi pembesar di negeri Mekah. Keluarga baginda merupakan keluarga elit Quraisy. Mereka berniaga di jalur antarabangsa yang dihormati oleh banyak kabilah di kota Mekah. Dan juga diberikan gelaran Al-Amin sebelum kenabian. Baginda bukan miskin. Baginda bukan dari lorong sempit di kota Mekah. Baginda bukan lahir dalam tapi baginda lahir dalam keluarga yang berpengaruh. Dan baginda memimpin orang miskin keluar dari gelap. Kerana perubahan tidak memerlukan kemiskinan. Perubahan memerlukan kebijaksanaan, kapasiti dan juga hati yang lapang. Mengapa Allah memilih mereka daripada kelas yang elit?
Kelas yang elit ini bermaksud yang kelas yang mempunyai kesedaran. Kerana untuk menggoyangkan sistem yang besar, kau perlukan pemimpin yang memahami bahasa sistem. Untuk mencabar tampuk kepimpinan, pemimpin itu sendiri perlu faham protokol yang harus dijalaninya. Untuk menembusi struktur kuasa, pemimpin itu perlu dibesarkan dengan kefahaman tentang kuasa. Untuk membawa bangsa keluar dari gelap, pemimpin itu lahir dari terang dahulu. Pemimpin bukan sekadar pandai bercakap, pemimpin perlu faham ekonomi, pemimpin perlu faham manusia, pemimpin perlu faham struktur, pemimpin perlu faham dunia, pemimpin perlu faham masa depan. Musa tidak miskin, Nabi Muhammad juga tidak miskin. Mereka kaya dari segi minda, bukan kaya dari segi kesombongan. Dan itu merupakan syarat bagi seseorang kepimpinan yang sebenar. Apakah yang terjadi kalau kita dipimpin oleh pemimpin yang miskin dari segi minda? Dia akan mula menyalahkan sejarah, dia akan menanamkan amarah ke dalam jiwa dan juga hati rakyat-rakyatnya. Dia akan menggunakan trauma yang lama untuk menarik undi. Dia menjadikan rakyat itu bergantung kepada dia. Dia menjadikan kemiskinan itu sebagai simbol bagi perjuangan. Dia memuja derita itu sebagai satu bentuk trofi. Pemimpin miskin minda hanya pandai mencipta musuh, bukan mencipta masa depan. Tetapi pemimpin yang kaya akal akan memandaikan rakyat, bukan memiskinkan. Membuka peluang, bukan menutup. Membina ekosistem nilai, bukan sentimen kosong. Mengajar rakyat berdiri sendiri, membawa negara ke hadapan. Kaya akal bukan dosa. Kaya akal adalah tanggungjawab. Pada hari ini kau nak tahu apa yang terjadi? Negeri miskin itu tidak miskin sebab tanahnya hilang. Ia miskin sebab budayanya runtuh. Bila kemiskinan dijadikan maruah, tiada siapa mahu keluar dari kemiskinan. Bila kemarahan dijadikan identiti, tiada siapa mahu belajar. Bila sejarah dijadikan alasan, tiada siapa mahu membina masa depan. Kemiskinan yang tidak disedari adalah cabaran. Kemiskinan yang dipuja adalah penjara. Dan ramai rakyat sedang hidup dalam penjara itu. Apakah pengajaran yang kita dapat daripada kisah ini? Yang pertama, pemimpin tidak perlu miskin untuk memahami orang miskin. Pemimpin hanya perlu hati yang jernih. Perubahan bukan datang dari derita rakyat, tapi dari kebijaksanaan kepimpinan. Kerana rakyat lapar terhadap visi, bukan lapar terhadap slogan. Kekayaan bukan musuh. Kebodohan adalah musuh yang sebenar. Dan kebodohan sering datang dari kemiskinan yang dipertahankan. Orang kaya minda tidak memperbodohkan rakyat. Mereka membebaskan rakyat dari kebergantungan. Nabi Muhammad mendidik bangsa yang hilang arah. Nabi Musa memerdekakan bangsa yang hilang harga diri. Mereka kaya tetapi mereka memerdekakan orang miskin kerana kapasiti lebih penting daripada latar belakang mereka. Pada hari ini kalau kau mahu ubah negeri miskin itu, jangan mula dengan tanah, jangan mula dengan musuh, jangan mula dengan sejarah lama. Mulakan dengan kesedaran kemanusiaan itu. Ubah minda sebelum tanah, ubah tanah. Ubah budaya sebelum ubah sistem. Ubah nilai sebelum ubah negara. Kemiskinan bukan identiti. Kemiskinan adalah satu cabaran yang perlu ditinggalkan. Kerana pemimpin bukan lahir dari perut kemiskinan. Pemimpin lahir dari kekayaan kesedaran. Dan bila rakyat sedar, bangsa itu perlukan tanah baru untuk menjadi kaya. Mereka hanya perlu akal yang merdeka. Kita jumpa lagi dalam waktu dan syarat yang serupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi gerakan yang berterusan. Mulakan dengan langkah yang mudah. Kenali jiran sebelah rumah kita.
saling bertegur siapa, dan apabila nampak sesuatu yang mencuri